Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Dua Handakan bersama saya Ik. Hari ni saya berada dekat Honda RK Ang Motor 9 yang terletak dekat Seremban ni. Selalunya saya dengan OP akan buat motor recon, motor CC besar. Tapi hari ni since saya rasa semua orang pun dah boring dengan motor besar, kita try buat motor kecil pula. And hari ni ada dua buah motor yang saya akan buat simple review. Macam saya cakap, saya tak berapa pandai sangat pasal motor. Dan hari ni kita try buat motor pertama yang ada dengan saya hari ni adalah Honda Vario 125, and I'm pretty sure ini adalah versi paling latest untuk tahun 2024. Kita cerita sikit pasal dia punya design, pasal dia punya features, apa yang ada dekat Honda Vario 125 ni lah. First thing first, kita cerita pasal colour dia. Colour dia sebenarnya agak striking juga, colour pink ni kan. Tapi tak apalah, sebab I rasa dia juga ada colour warna kuning macam you guys tengok dekat sana. Bukan warna kuning, dia lebih kurang macam warna gold. Okay, ada dua colour kat situ. And first kita cerita pasal design. Muka depan dia ni, I tak berapa sure sama ada design dia lain dengan CC 160 atau tidak. Tapi as you guys can see lah, selalunya lampu motor kebanyakannya dekat atas, tapi untuk skuter dia punya lampu dekat bahagian sini. And if I'm mistaken, yang ni semua LED, ini dia punya DRL, dan lepas tu ada turn light dekat sini lah. Untuk bahagian belakang, lampu belakang juga guna kombi light daripada LED. Sini dia punya turn signal. Untuk spek, motor ni didatangkan dengan enjin liquid cool CC 125, dan dia juga ada teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Okay, apa yang ESP ni buat? ESP ni buat basically dia ada dua benda je dia buat. Satu, untuk tingkatkan performance, untuk bagi max power. And then second, dia bagi fuel efficiency. Macam mana dia buat tu? Basically dia kurangkan geseran pada enjin, and pada masa yang sama dia dapat tingkatkan kuasa untuk penjimatan minyak. Technical wise, kalau you tanya I macam mana cara dia berfungsi, yang tu saya tak pandai nak explain, tapi that's how it works lah. And dia juga datang dengan Honda Smart Key System, lepas tu full digital speedometer. Benda yang paling menarik yang pada spek dia ni adalah dia punya combi brake system. Macam kat sini dia tulis combi brake kit. Macam mana cara dia berfungsi? Brake lever ni, once you tarik dia punya lever, dia akan distribute brake depan dengan brake belakang. Dia adalah mungkin ada ratio dia 40-60 ataupun 50-50. So rider tak adalah rasa macam kelang kabut ataupun dia terlalu mengejut lah. Spek lain, apa yang ada dekat dalam sini, dia ada satu poket. Macam mana buka poket dia ni? Okay. So dalam poket ni dia ada satu USB A. Yang ni sesuai lah kalau korang buat Grab ke, buat Foodpanda ke kan. So USB ni korang boleh guna untuk charge korang punya phone ataupun korang punya GPS lah. Dia punya depth agak dalam. Dia ada satu lagi poket kat sini, tapi yang ni agak shallow. Yang ni maybe boleh taruh barang-barang kecil lah, kunci ke. Okay, lagi satu dia ada satu hook kat sini. I mean kalau korang beli makanan yang pakai plastic bag, boleh sangkut kat sini lah, instead of kat sini. Untuk skuter, dia crucial kalau dia datang dengan dia panggil apa, boot space yang luas tau. So Vario 125 ni dia datang dengan boot space dia sebesar 18 liter. Ini sebesar 18 liter. Based on mata kasar, this one I rasa boleh masuk helmet open face yang normal kita pakai lah. Sini dia punya fuel tank kat situ. Cuma satu benda yang saya perasan pasal motor ni, kenapa dia tak boleh buat ni full length sampai ke sini tu? I tak sure, maybe sebab saiz dia kecil sangat ke, so tank tu dekat sini you tak boleh nak besarkan ke, I tak sure. And if you guys know kenapa ruang ni macam ada storage yang rugi sikit kat sini kan, so boleh komen dekat bawah lah. And another features yang dia ada, sama features yang macam kereta, which is kalau dia tengah berhenti, engine dia akan turn off. This one sama macam Pro 2. I think Honda pun ada hybrid last time yang pakai teknologi macam ni. Ada orang suka, ada orang tak suka. Macam ditanya I prefer kalau benda ni tak dipakai pada kenderaan. I faham ada reason kenapa Honda taruh benda ni, sebab dia nak meningkatkan lagi penjimatan dia punya minyak lah. Tapi bagusnya kalau korang tak suka sistem ni, korang boleh off ataupun on kan idling stop system ni. Lagi satu, dia ada parking brake lock. I mean kalau macam korang tengah kalau korang tengah parking dekat kawasan berbukit, dalam rumah apa semua, ini salah satu features yang membantu lah. So motor tu tak adalah sliding down kan. So kalau nak release kan dia, just tarik macam tu.
For you guys information, motor ni juga dicertified sebagai energy efficient vehicle. Dia punya power output untuk motor ni, dia produce lebih kurang dalam 11.5 horsepower dengan 11.7 Nm of torque. And dia punya fuel tank sebesar 5.5 liter. Based on research yang saya buat online, since motor ni dia ada ESP, 1 liter dia boleh pergi lebih kurang maybe 20, 30. Kalau saya silap, maybe korang boleh komen dekat bawah. Tapi saya rasa kalau 1 liter boleh pergi dalam 20-30 km, itu agak impresif lah, sebab dia punya tank pun tak besar, dalam 5.5 liter je. Alright, lepas tu dia punya seat height dia 769mm. So that mean motor ni sesuai untuk semua orang lah. Dia punya berat pun lebih kurang dalam 112 kilo. Suspension depan dia pakai teleskopik dengan single piston daripada Tokiko. Yang belakang dia guna drum brake. Suspension wise dia guna adjustable monoshock lah. Macam semua skuter lah. Yang ni dia menggunakan transmisi CVT, yang mana transmission ni cantum terus dengan enjin. So serba sedikit pasal Vario ni. Since hari pun panas terik, jomlah kita test ride motor ni. Let's go. Ini adalah test ride pertama motor dalam di Honda guys. Sebelum ni kita buat kereta je. Ini first time saya buat untuk motosikal. Alright, macam saya cerita tadi, motor ni Vario 125. Dia ada teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Okay, yang mana ada dua benda yang dia buat, iaitu dia memaksimumkan performance dan juga meminimumkan penggunaan bahan api. So apa yang dia buat, dia kurangkan geseran dekat bahagian enjin. Saya tak tahu macam mana dia berfungsi, and kalau korang tahu boleh komen dekat bawah. Kalau you guys perasan, motor ni saya onkan the idling stop system ni. Okay, tadi motor dia mati. So bila saya pulang sikit, dia hidupkan balik enjin and turn off the system lah. Saya sebelum ni ada pengalaman pakai skuter Gilera 200. Cara pemanuan dia agak agresif sikit lah. Dia basically once you pulas the throttle, you dapat the instant power melalui tayar belakang lah. Tapi untuk Vario ni, dia sebenarnya sesuai untuk city driving. So dia lebih sopan sikit, sebabnya power dia tak banyak, dalam 11 horsepower dengan 11 Nm of torque je. Sesuai lah kalau macam jenis abah-abah nak hantar anak ke sekolah atau nak ke masjid. Ini adalah motor yang korang perlu pilih lah. Dan saya suka dia punya center tunnel ni. Dia tak ada center tunnel, so basically korang boleh rehatkan kaki macam ni, sopan sikit, ataupun macam-macam gaya lah yang korang boleh buat. Control panel dia macam yang korang nampak. Yang sebelah kiri ni sama-sama macam motor-motor lain. Dia lampu high beam, low beam. Lepas tu horn dengan turn signal lah. Yang sebelah kanan ni dia punya idling stop system, juga dengan dia punya ignition lah. Tadi saya ada cerita pasal combi brake system. Dia panggil CBS, bukan ABS CBS, combi brake system. Yang mana bila you tarik salah satu lever, actually dua-dua brake depan belakang ni akan berfungsi serentak tau. Tapi dia punya ratio pembahagian tu saya tak pasti. Sistem ni dia mengelakkan korang rasa gelabah bila katalah brake depan terlalu hard braking. Itu yang menyebabkan rider terjatuh ataupun tak dapat maneuver motor dengan baik lah. Jom kita test dia punya pick up. Yalah, given that motor ni 125cc kan, pick up dia tak adalah hebat sangat macam motor-motor lain kan. Tapi untuk town driving, ini lebih daripada cukup. Sebab untuk town driving, korang bukannya boleh bawa laju pun. Town driving ni sebenarnya untuk korang bawa santai-santai, untuk kita pergi kerja, pergi sekolah, apa semua kan. So inilah salah satu motor yang sesuai untuk korang guna hari-hari lah. And pasal control, motor ni saya boleh katakan agak mudah untuk dikontrol sebab dia ringan, lebih kurang dalam 100 kilo je. So basically kalau korang nak mencilong dalam traffic jam tu, saya rasa bukanlah big issue. Pasal motor ni kecil, dia tak besar. Masa mula-mula saya start tadi, motor ni dia tak bising tau, senyap je. Enjin dia very subtle. Bila you pulas throttle, you tak rasa pun yang motor ni bergegar kuat apa semua. Very smooth, the CVT is very linear. Segalanya berfungsi dengan baik lah. Honda made a good job pada motor ni. Alright, so tadi kita dah buat short test ride. Tak ada banyak yang saya boleh cerita pasal motor ni sebab saya pun tak berapa pandai sangat. Ini first time saya buat test ride
untuk motosikal. Maybe saya kena banyak belajar daripada YouTuber lain lah pasal macam mana nak review pasal handling and all that. Tayar depan pakai saiz 90, 80, 14, dan tayar belakang dia pakai saiz 100, 80, 14 juga. Tapi rasa tayar standard ni dah cun dah okey. Dan motor ni very nimble, senang nak control. Sebab hari-hari saya bawa motor clutch, motor tu naked bike apa semua kan. So bila bawa motor ni rasa macam wah steady boleh bawa sekelas tangan. Kalau yang mana berminat nak dapatkan motor ni, boleh datang dekat LK Ang Motor Sdn Bhd yang terletak dekat Centrio Seremban 2. So what do you guys think about the first test ride of the Honda guys? Kan, kalau korang suka topik macam ni, boleh komen dekat bawah. And yang paling penting, jangan lupa like, share, subscribe. We are the Honda guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.